Alright guys, Carrozzeria Pioneer DESP620. Okay, ni Carrozzeria model lama kalau tak silap. Alright guys, yang ni dia tak ada Bluetooth Okay, sekarang saya nak bagi tahu macam mana cara untuk connect Bluetooth. Okay, untuk model ni dia ada soket belakang AUX punya auxiliary. Lepas tu dia punya ni wire USB dia dia datang memang daripada sini sampai sini. Dia ada bagi sekali inilah dua headphone dengan USB port kat sini. Okey, kalau korang nak beli Bluetooth, nak pakai Bluetooth, korang just add Bluetooth receiver. Tak kira lah apa-apa model pun. Okey, macam saya pakai sekarang, saya bagi sampel yang ini Okey, dia ada dua wire. Satu wire power dia akan masuk dekat sini, wire power dia. So wire AUX kita akan masuk dekat belakang lah. Alright, so kita dah boleh dengar Bluetooth. Okay, so sekarang lagu main, Bluetooth on. Okay. Okay, ni model lama memang tak ada Bluetooth. Sekarang kita buat dia jadi Bluetooth lah. Okay, so untuk player ni dia ada CD juga. Okay, dia pattern buka macam ni punya. Okay, kalau korang nak dengar USB, korang just play kat sini lah. Okay, kat sini soket dia. Kalau nak dengar Bluetooth, korang tarik daripada USB soket sini. Okay, kita pergi dia punya function. Dan ni entertainment dia punya ni lah, dia punya grafik. So dia ada beberapa grafik dekat sini. Ini model lama juga dia macam ni Okay. Right, ini semua dia ada efek guys Okay, sekarang kita buka slow. Jadi kita buka kuat sikit. Okay. Okay, dia ada function ni Barang lama tapi padu lagi. Okay, ni Pioneer punya iklan ni dulu-dulu punya tahun 90-an, tahun 2000. Right, so kita pergi dia punya setting audio. Setting audio dia agak menarik juga guys So ni untuk loudness. Kalau nak off pun boleh lah. Okay, so ni untuk subwoofer. HPF 125 low 50. Ini untuk equalizer dia. Kalau nak setting sendiri pun boleh lah. So ni kalau kita nak custom, ini yang pertama.
korang boleh setting sendiri lah. Okay, Twitter treble, Twitter mid dengan treble lah. Okay guys. Okay, untuk dia punya setting dia. So, set. Ini function dia kalau kita masuk USB, dia kalau masuk CD dia akan ada tulis kat situ CD untuk repeat all ke, play all ke, atau apa ni, bersambung ke. So kalau AUX ni dia keluar satu je lah. Okay, tuner FM sampai 90 je guys. Okay, FM Japan lah. Okay, kalau nak masuk USB just connect dekat sini lah. Masuk dekat sini, dekat dia punya wire sini wire sini, masuk USB. Sekarang kita sambung pergi Bluetooth. So kalau kita tak nak Bluetooth, kita just buka ni. Okay, kita masuk USB. Just tunggu dia read. Okay, sekarang kita jalan USB lah. Okay guys, USB clear. Jalan CD. Okay guys, CD boleh pakai, USB boleh pakai, Bluetooth boleh pakai. So mana berminat boleh roger guys. Okay, Razer Pioneer DEHP620. Alright, sekarang kita tengok dia punya bahagian belakang dia bahagian belakang player. Okay, ni untuk antena. Okay, ni ada boleh masuk lagi. Ada dua port lagi Dua port ni ialah untuk amplifier, untuk subwoofer dengan amplifier 2 channel ke 4 channel ke. So ini AUX tadi kita untuk masuk Bluetooth punya. Okay, jack pun masuk sini. So dia punya USB kabel datang daripada sini, dia akan keluar sini keluar dekat sini USB. So kena pakai yang kat sini kalau nak dengar USB. Add adapter Bluetooth receiver pun masuk kat sini. So AUX punya macam ni, dekat Bluetooth punya masuk dekat sini belakang. So dia memang bagi dua ni. Alright, so wire dia wire original lah, wire speaker apa semua dekat sini So ada banyak wire ni, wire original dia lah. Okay guys, mana berminat tu boleh roger guys. Okay, Razer Pioneer DEHP620. Okay.